Hai, you are watching Min and Cat Double the Fun. Hari ni kita ada game yang sangat-sangat best di mana kawan-kawan kita Datuk Seri Alha dan Zuli Aziz akan make up dua orang model, tapi diorang kena blindfold, kena tutup mata, tak nampak, diorang tak akan tahu. Diorang tak akan tahu foundation kat mana, diorang tak akan tahu eyeliner kat mana, tak akan tahu blusher kat mana, tetapi mereka harus make up kedua model tu sampai jadi. And of course, make up kita pakai make up siapa lagi? Make up Datuk Alha. Okay? Jadi, sekarang ni kita bagi masa 10 minit sahaja. Model silakan masuk. You all boleh tutup mata masing-masing. Okay. Alha boleh tutup masuk masa dengan penuh tersenyum ya. Penuh tersenyum. Keluar. Nasib dia orang tak siapa tahu lagi ya. Minta maaf. Awak siap-siap. Okey. Tutup. Okey. Ya ampun. Weh. Tapi Kat akan ada kat sini kalau misalnya korang perlukan bantuan lah. Maksudnya macam nak tahu brush kat mana ke apa ke kan. Okey, so masanya kejap. Nak tengok itu terbalik dia Zuli, janganlah sebelum kita buat pun dah terbalik. Terbalik pun tak nampak tau. Okey. Macam ni. Macam tu. Okey. Ya. Mana? Ha? Mana tengok Siapa Alha punya? siapa sengit? Alha punya betul. Okey, so Awal-awal dah sengit macam mana ni? kita rasanya kita mulakan sekarang lah ya. The time starts now. Ha. Mana dia? Mana? Nak ambil apa? Nak ambil apa? Foundation. Foundation kat sini. Kat sini foundation. Zulin nak Lepas apa? tu sponge. Sponge ni. Okey. Zulin? Okey. Zulin nak foundation. Okey. Lepas tu nak Ni sponge juga. foundation putih ke foundation hitam? Oh, yang ni yang cerah Dia ada sikit. dua colour ni. You nak yang cerah ke Yang apa? cerah, yang cerah. Ni yang cerah. Cerah. Ini yang cerah. Ni. Ini cerah. Okey. Lah kena tolong juga kita pun. Ingat tadi kita nak rehat sekejap 10 minit masih je tak Ada ke kat tangan aku ni? Ada. Dah keluar ke ni? Dah ada betul. Yang ni? Okey, sponge pun ada dah kat tangan Modelnya di mana muka? Model kat sini. Dah ke? Mana? Kat sini. Hantar muka dia. Okey. Ni kalau apa tadi? Alah tak payahlah penting kau colour pula. Dia namanya tutup mata 10 minit aja. 10 minit. 10 minit aja masa bagi tahu. Mana tadi? Mana dia? Okey, kejap saya pula. Okey. Itu dahi dia. Okey. Dahi dia. Mata, Zulin. hidung, okey. Ni dahi dia ya. Kalau nak start daripada dahi. Okay. I cuma ada kat sini untuk bantu makeup artist kita saja tau. Sebab ialah diorang tak tahu kat mana bendanya kan. Dan I tak akan dajalkan diorang. Tapi apa efek dia kita tengoklah kejap lagi. Guys. Apa jadi ni? Hebat juga tutup mata pun macam jadi jugalah pakai foundation tu. Ha? Jadi. Jadi ke? Sebab Alha Alfa. Jadi. Alha tak nampak ni sebenarnya. Lepas ni boleh buat program. Program apa? Tutup mata pun make up on point. Benalah. Boleh jual juga. Tak pandai dagu dia pun aku tak tahu mana Dagu. ni dagu. Oh dah sampai sini aku. Okey, nose. Mencabar betul ya? Dia kata mencabar tapi Dekat dalam tutup mana? mata. Aku rasa dah satu muka dah aku tak tahu. Dah ke macam foundation dia. ni? Dia jadi okey Dah dah cover blend whole ke thing belum? dia kata. Adalah. Dah okey dah tu, dah okey dah tu. Okey. Dah okey dah tu. Lepas tu nak apa Dah lagi? okey Nak dah. apa? Apa dia? Nak apa? Bedak. Bedak dengan brush dia ya? Ni bedak. Okey, ni bedak. Ini brush dia. Ni Okey, muka okey. tu ni. Okey. Persoalannya muka dia kat mana tadi? Okey. Ni sini. Ke rambut. Okey. Oh, dia rasa sangat bijak ya, sangat berdebar lah kita. Kita pula yang berdebarnya. Tapi selalunya Lama foundation sangat dengan foundation bedak, dia okey lagi tau. Dah okey ke? Later, bila eyeliner, bila nak buat kening, okey dah settle. Dah blend ke? Dah blend. Mari tengok sikit pandai sikit. Oh, cantik dah. Ha? Ya. So sekarang nak apa? Dah, itu dah tudung. Udah. Sekarang nak Nak apa? bedak. Bedak. Okey, kejap ya. Alha pakai kejap ya. Dah ke ni? Boleh? Boleh? Okey dah. Okey, Kak ambilkan bedak pula. Kak pas pada Zulin ya. Okey. Okey, Zulin bedaknya. Zulin tangan ni. Tangan. Okey, ni Eyeshadow, bedak. eyeshadow, Okey, kejap ya. eyeshadow. Datuk Alha kejap ya. Okey. Okey, eyeshadow. Eyeshadow. Okey, ini eyeshadow. Okey. Lepas Mana tu bedak? brush ni nak brush yang kecil Mana-mana boleh nah. Boleh. Boleh. Oh, kejap. Kak lupa nak buka plastik dia. Kejap. Okey. Alah, I lupa nak buka plastik pula. Okey dah. Buka plastik dah. Susah lah. Okey. Zulin peganglah juga mukanya. Janganlah ditanya ke tudung orang tu. Sekarang ni orang tu make upnya di tudung orang tu. Aku tak nampak muka dia. Okey. Excited lah pula kita. Korang excited tak? Exciting kan? Terror lah. Macam
Mana ni. Aku stres. Nampak tak diam tu? Nampak tak terdiam tu? Ini memang dah muka dia. Nazri dah pegang kepala dia sekarang. Aku takut. Tak payah takut. Kita Betul game ke ni je. aku buat Happy-happy ni? je. Happy-happy je. Aku takut dia tercedera. Apa kita tutup mata all the way? Tutup mata. Alham memang betul-betul tak nampak kan sebenarnya kan? Macam mana dia ni? Teruk ke weh? Minta maaf tau. Memang bedak. Memang tak nampak kan Tak sebenarnya nampak, kan? tak nampak. Tutup mata juga tau. Jangan buka mata tau. Model tutup mata tau model. Bukan you. You tutup mata juga. You tutup mata juga. Lagi. Dia ketawa Tak, I ketawa dekat Datuk Alha tadi sebab nampak macam... Ni model dia ketawa. Okey dah. Udah settle dah. Cantik. Dah lah Zulin tebal sangat nanti. Tebal ke weh? Sekatilah. Okay. So sekarang nak apa? I letakkan balik. Okay, sekarang Zulin pening rasa apa apa? ni? Ha? Eyeshadow. Tengok muka dia. Pegang mata dia. Mata kat mana? Dah nampak kan mata dia? Mata dia kan? Tu mata dia. Okay, so ini eyeshadow. Lepas tu brush ni letak dekat jari Zulin kat sini. Okay. Okay. Dah. Tukar tangan. Ni eyeshadow dia Eyeshadow, kan? Glitter, matte glitter kan? Tak payah follow yang tu lah. Apa yang rasa. Mengikut Nurani. Glitter. Matte glitter kan? Oh, hebat juga tak nampak pun. Glitter. Nak buat. Matte glitter. Okay. Tak payah mengikut undang-undang dan hukum sangatlah Zulin hari ni. Kiranya ikut ilham je, ikut cita rasa je. Oh, okey. ya. Okey. Tak apa, Kat letakkan dekat kepala dia. Aisyah minta maaf tau. Nak brush lagi satu. Brush lagi satu, kejap. Brush lagi satu. Dia tahu ya. Tukar Okey, brush yang ya. ini. Tukar brush. Yang ni Kat letak balik Okey. Okey. Betul kan? Betul ke di mata dia? Mana? Okey. Okay guys, kita kena I pegang eyeshadow untuk Zulin ni. Kat sini. Tadi aku ambil satu, Okey. 2, 3. Syihafa pula warnanya. She Kan, nak pakai warna. tak nak sama colour. Okey, Lain okey. sebelah ni sebelah. Ni mata-mata. Okey. Ini mata dia. Ni kau. Ni lagi satu. Ni. Mata dia. Berdebar lah kita. Dia cakap macam tu lagi aku debar. Berdebar hatiku. Lagu. Ya? Brush powder tadi. Brush powder. Ni brush powder. Okey. Muka dia. Mana? Nazlin. Nak. Okey. Nak Kat pegang ke? Tak ya. Atau Zulin nak pegang sendiri? Okey. Senyum model, senyum. Kalau macam ni lah rupa makeup kita walaupun diorang tutup mata. Kita sanggup, dek. Kita sanggup diorang tutup mata. Datuk nak apa-apa cakap tau. Saya kat sini untuk membantu. Okey. Senyum. Raya? Senyum. Macam mana aku nak buat ni? Aku tak Tak apa. You just be you. Trust the process. Trust the process. Okay? You just be you. Berapa minit lagi kita ada? Semua terdiam tu tak tengok jam. 5 minit lagi. Banyak lagi masa kita relax. Datuk Alha pun tak payahlah macam nak lumba hari sukan je. Pelan je. Habis badut lah orang. Tak badut. Cantik. Memang cantik. Zulin buat pun cantik. Orang kata mengikut kreativiti masing-masing kan? 5 minit lagi ada. Memang panjang lagi masa kita. Buat slow je, relax je. Betul ni. Aku tak ingat tau ni colour apa tau. Aku ingat dia glitter. Tak apa glitter, Zulin. matte Tak glitter. apa. Kita main game aja. Kalau hari yang kita make up betul-betul. Tu kesian dekat dia ni. Tak Aku apa. okey Dia je. memang dah bersetuju. Dah sign kontrak dah dia. Ya, dah saya kontrak. Dia memang dah bersetuju.
Datuk Alha perlukan apa-apa? Okey, sofa okey. Sofa okey. 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 Lepas tu. Okey. Lepas tu. Siapa lagi Eyeliner Eyeliner, Eyeliner. Yang mana? Sekejap eyeliner. Okey, Blusher. eyeliner. Ni, Okey. saya dah buka dah. Sponge, dah buka. Dah buka dah. Dah buka dah. Mana atas, mana bawah? Yang Ni- tadi brush tadi tu. Ni ke bawah, ni ke bawah, ni ke atas. Ni atas. Ni atas, ni ke bawah. Ni dia punya eyeliner kat Okey, bawah tu okey. Okey. Ya Ya, nak apa Allah, tadi? Nak buat blusher. Nak buat blusher. Mana buka? Ni. Brush. Blusher. Besar-besar. Besar-besar. Ha. Powder. Brush besar powder. ni boleh buat blusher ke Datuk? Boleh. Dah dah pinjam orang punya. Hari ni boleh, Hari ni boleh. Nanti dia cuci later. Lagi kan. Boleh. Kalau apa aku tak tahulah Tapi macam ni dululah bagi tak pekat sangat. Ada ke? Ada. Betul ke? Betul. Betul ke? Ada pipi dia tak? Macam ni je dah kan? Gigil tangan Alha Tu tau. tak tahu kat mana. Dia tak tahu kat mana. Kat mana. Dahsyatlah korang mengikut Nurani betul Model ni mengikut bukan insting. tadi dia dah ada eyeliner ke saya nampak tadi? Kena lagi ke? Tak tahu. Saya pun tak perasan Datuk. Tak Jangan apalah. buka mata model, jangan buka mata. Jangan buka mata ya. Mana pipi dia lagi sebelah pula? Matilah aku. Pipi dah toleh dah. Dia dah toleh dah. Sini. Tiba-tiba dahi weh. Tak adalah. Takkanlah seteruk tu. Tak adalah dahi. Sini kan? Ya. Saya ingat sikit. Weh, merah sangat ke tak weh? Okey. Bagi I okey. Betul ke? Sesedap rasa. Hidung mana hidung? Hidung dia kat depan tu lah. Sebelah pipi lah. La ilaha illallah Zulin. Jangan stres. I ada. Ni. Okey, kita tolong sikit. Itu hidung dia. Mu nak buat shading. Pegang. Bukan. Mu nak siapa pegang apa? Tak tahu? I pegang shadow ni. Okey, mu nak buat apa? Mu nak buat shading. Tak nak buat macam comelnya. Okey. Kita ada 3 minit lagi tapi jangan stres. Okey, 3 minit lagi. Kalau cepat, okey kita boleh end it lebih awal macam tu je Okey, mu nak buat apa lagi Nya? Cantik Alright. Ada nak tambah ke Zulin? Tak. Okey, tak ada. Lepas tu lipstick. Tak apa. Lipstick sekejap. Zulin nak apa? Kejap ya Datuk, kejap ya. Okey. Eyeliner kejap. Eyeliner bukakan terus. Okey Zulin. Ni you pegang, ini bawah. Okey, you punya lipstick. Okey. Bawah tu maknanya yang basah lah. Kejap. Okey, I bukakan dah. Ini dia punya lipstick lah. Okey. I pegang Ini yang mata kau. bekas je Okey. Ni nak pegang ke Datuk? Ni mata Tak payah. kau. Okey, tak payah. Kita kena sepet kan? So daripada sepet ni. Kita pula berpeluh-peluh ni. Daripada sepet ni. Kita tarik je lah. Tarik je lah. Okey, kat dagu Settle. sikit. Settle. Ni. Okey. Sini. Mana kita sepet kan? Daripada kuku ni. Kita tarik je lah. Tarik je lah nama eyeliner. Memang tarik dah pun. Buat freckle. Why not do that Hidung freckle? ni, Yes, mana hidung ni? Hidung dia Zulin. Tu. Buat freckle. 5 biji lah kalau boleh. Depan hatiku. 1 minit je lagi tinggal. Jangan buka gigi, jangan buka mulut. Okay, 1 minit lagi ya. 1 minit kawan-kawan. 1 minit. Okay, lipstick. Okey, lipstick kejap. Okey, nah, letak sini. Okey, ni lipstick Zulin dah bagi dah. Dah buka dah. Jap. Apa dia? Ni Apa dia? Sponge. Sponge. Okey, sponge. Ni kena blend dia, nanti dia pekat sangat dia punya freckles. Oh, okey. Dia nak blend pula. Okey, saya ambil lipstick Datuk ya. Zulin buat freckles ke? Boleh kalau nak. Datuk Zulin nak buat ke? Dia buat. Mana? Lawan. Okey. Nah. Ya. Okey, bawah dia kat sini Datuk ya. Okey, bawah dia. Tak nyesal ke buat freckles? Okey, Zulin dah settle. Macam belum. Okey, Takut kita pekat bagi Okey, lipstick. 10 saat daripada sekarang ya. Lipstick. 10, 9, 8, Sudah. 7,
Apa jadi ni? Apa ni? Kemam. Empat, dua, Dah. Kemam. Freckles ke ni? satu. Habis. Settle. Jadi, Zulin lah ni di tambah-tambah sini freckles kawan-kawan, kita akan tengok macam mana rupa model yang diorang make upkan. Jadi sekarang ni, I akan minta Alha. I akan minta Alha dan Zulin buka diorang punya Go. One to go. Tengok. Astagfirullah. Yang ini ada. Wow. Cantik. Tetap ada eyeliner tarik tu. Tak ada lah dia tarik. Not bad lah. Siapa pilihan korang? Macam mana Alha ni tutup mata? I tak percaya you buka mata tadi. Dia pakai tapi dia tengok Tak begini buka. kot ya. Weh. Siap ada teh lalat. Siap ada teh freckle. Dia Bukan jadi teh teh lalat. lalat. Wah. Tak eyeliner aku kat mana? Dahsyatnya. Sampai tak ni terkena tangan. Begitu hebat ya. Jadi tadi tu kita dah settle dah kita punya first game ya. Thank you to the model. Thank you lah kat model kita dua mesti dah lap muka diorang. Korang senyap macam Tolong lah. okey. Thank you so much korang. Thank you. Dia cakap okey. Thank you. Amazing lah. Menggunakan deri rasa Deri yang rasa. sesungguhnya. Dahsyat lah. Ini ada freckle, ini ada tek lalat hidup. Tadi hidup tek lalat dia. Okay, kita dah masuk segmen 2. Kita punya game yang kedua ni tajuk dia Sangkutlah. Macam tu tajuk dia. Sebab apa? Sebab diorang kena menyanyi according to genre-genre yang I akan sebut. Banyak genre dia. Sila bersedia. Lepas tu denda ada. Kalau I sebut contoh, I sebut okay, genre Bollywood sebagai contoh. Tiba-tiba Datuk Alha macam tersangkut kat situ. Zulin kena suruh dia. Tapi kalau I suruh Zulin nanti kan macam gaduh pula. Never mind. I yang akan suruh Datuk buat bunyi binatang. Up to me lah. Bunyi binatang macam mana? Binatang tidur ke berengkuk ke whatever. Are you ready? Memang sangkut semua. Dan kalau Zulin sangkut pun, I akan suruh dia buat juga. Are you ready? Ready. Okay. Pertamanya, ni untuk Datuk Alha Alfa. Wow. Genre dia adalah Bollywood. Start. Satu baris pun tak apa. Bollywood. Bollywood. Nyanyi sekarang. Sebaris pun jadi. Curi-curiya. Wah. Bolehkan guna. Good job. Not bad. Okay, untuk Zulin, lagu Allahyarham P. Ramlee. Malamku bermimpi dengan satu bintang. Wah. Sedapnya. Duet. Dia boleh tiru suara. Alha, lagu iklan. Iklan? Iklan. Kena buat iklan sekarang juga. Hebat-hebat rasa, Maggi cukup rasa. Hebatnya diorang ni. Aduh, kita baru je rasa-rasa macam nak denda. Okey, Zulin, irama Malaysia. Cindailah mana tidak berhias. Darinya lalu. Sampai besok tak habis kita. Alha, rock. Meja kita nak tercabut pula dia punya sangutnya. Hidup pula dia. Okey, rock kapak. Boleh ke ni rock kapak ni? Rock kapak. Rock kapak. 1, 2, 3, Alah, 4, 5 saat telah pun berakhir. Jadi dia ada Senang denda je kan, sekarang. tapi tak tahu kan. I akan suruh dia buat bunyi kucing mengawan. Mengawan? Kucing mengawan. Sebab kucing je simple. Miau-miau cannot. Kucing mengawan. Okey. Macam mana? Macam mana? Sikit lagi. Bagi dia. Bagi jadi. Macam mana? Dia high pitch tau kalau mengawan. Teruk. Sakit kucing. Sakit kucing dia. Okey, kita terima. Okey, Zulin. Lagu Dandut. Berdegup jantungku mendengarkan namamu. Okey. Opera. Opera. Sudah. Sudah. Cepat je lah, terus sangkut je.
So kita terus bagi dia dekat dia. Bunyi burung yang betul-betul tengah lapar. Bunyi burung tengah lapar. Go. Syian burung dia. Okay. Burung dia. Lagu rap ataupun lagu hip hop. Come on, give it to me, baby. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 10. Tak boleh lah. 1, 2, 3 dan 4. Tiada apa ku dapat bersama hanya pada mereka. Bisa berkata apa kerana tidak merasa. Dah jadi. Hebatlah. Aku nak lagu tu. Lagu reggae tak apa. Reggae pula. Susah lah. Susah Susah. Tak. Yang mana? Bincang. Dia ambil tu. Yang mana? Dengan siapa? Agil? Aku pun tak ingat Yang mana? Boleh tolong kawan. Okay. Bagi ni. Hanya kita berdua. Lagi? Kenapa kau bagi yang 4 susah? Saya bagi denda je lah. Bagi denda lah. Bunyi gajah yang tengah mengamuk. Astaghfirullahalazim. La haula wala quwwata illa billah. Ni gajah. Dah tahu lah. Bunyi pun susah. Soalan pun susah. I kena bagi ni. I kena bagi dia ni lah ringan sikit lah lepas ni Okey, Izrin. Bagi Zuli susah-susah ni. Lagu Datuk Siti Nurhaliza. Cindai lama. Tadi dia cindai lah. Tak boleh. Lain. Bang andai bintang takkan lagi Lupa lirik tu. bersari. Janji kasih. Okey, udah cukup. Betul kita dengar. Okay. Oh, ini I rasa senang. Okey. Alah, tak ada hal lah lagu nasyid. Mesti Nasyid. kita ada favourite nasyid kita kan? Okey. 1, 2, 3, go. Bila Israel datang memanggil lagi. Jasad membujur di pembaringan. Jadi. Okey. pembaringan Next. Yang ini you kena berdoa banyak-banyak. Lagu heavy metal. Heavy metal lah. Sangkut je lah tu. Bunyi je lah binatang. Okey. Ni, buat je lah bunyi binatang. Lagi senang daripada heavy metal tu. Tak keluar. Apa? Ada gaya lagu lah. binatang aja lah ya. binatang je lah. Buat bunyi anjing Hmm. yang memang duk tengah marah betul. Semua terkejut kan. Aduh, macam tu ya. Okey. Ni senang. Bagi you senang. Okey. Disney musical. Susah juga. Susah juga. Frozen. Cari lagu Frozen. Frozen. Cari lagu Frozen. Cuba bunyi sikit. Let it go. Ya? Oh, itu je. Okay. Let it go. Okay, itu ya. Let it go. Okay, K-pop. Tu main je tu. Kabadidu caraga, hey mama sita ena cala la 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 para pam. Okay. Kau boleh lah. Macam bunyi Jawa. Itulah sebenarnya. Alah. Okay, lagu patriotik sebenarnya Patriotik. Dia banyak kena. Patriotik kita bagi senang sikit. Tanggal 31 bulan 8 57. Hari yang mulia, hari bahagia kita sambut. Salah lirik. Sambut dengan Jiwa yang merdeka. Yes. Alright. This one Zulina. Boria. Assalamualaikum kami ucapkan kepada semua rakan dan taulan. Wah. Hebat. Okay, ni I bagi chance dekat you juga Okay. Lagu Raya. Lagu Raya. Takkanlah yang ni pun nak sebab bunyi binatang juga Lagu Raya. Lagi ni. Selamat Berhari Raya. Dahlah. Kita ucapkan pada semua. Okey. Dia bawa backup vocal tau. Terpaksa. Okey, lagu Datuk Awi. Macam mana? Tragedi Oktober, sesalan aku hanya untukmu sayang. Punkanlah Ampunilah segala dosa-dosaku.
Okey, udah kau tak habis game kita. Banyak, Lagu banyak, kanak-kanak. Lagu kanak-kanak. Ayah you ingat masa kecil dulu kan? Oh amai-amai Oh, no. belalang kupu-kupu. Tepuk adik pandai. Okay? Mak upah. Upah susu. Okay. Okey, last. Das. Last. Adike lah barak. Adike barak siang malam. Ewa. Itu je. Aku baru nak masuk. Ewa bule. Ayo. Ewa Itu bule. Ewa bule. Teraju tiga. Himale. Lagi. Himale. Best ke tidak game kita memang akan best lah. Dan kita akan make sure kita punya guest pun have fun juga. Have fun ke tidak? Have fun. Have fun walaupun dah mati. Ayolah banyaknya. Aku nak nyanyi pula. Thank you so much pada all our viewers yang you. menonton, yang enjoy kita punya show. And jangan lupa lah sambil tengok, korang kena like, comment Dan and subscribe. So thank you so much pada Thank you Datuk juga, Sri Al-Alfa for being here. Thank you pada Zuri Aziz. Had so much fun ya. Lagu Cina. Oh, so, sewangnya, oh, India. Yenare. Lagu Thailand. Sabai. Boleh kita boleh makanan kita. Thank you so much pada korang. I love all of you. Thank you. Jangan lupa to watch and subscribe Min and Kat. Follow kita punya IG, follow kita punya TikTok, okay? Apa nama show kita? Min and Kat. Oh, tapi sebelum tu, I mesti cakap terima kasih pada all our sponsors for today. Food daripada Dora Eatery, kita dapat burgers daripada Smoky Stacks, Sedap. and then kita dapat sejadah daripada Kibla Warila, and of course, kita kenalah say thank you to studio kita yang meletup ini. Yeah. Studs.my. Thank you so much, Studs. Korang memang best. Korang memang hebat. And of course, pada guests kita lah hari ni. Bye korang. Jangan, apa dia? Lagu ni lagi. Tak payah nak nyanyi lagi, dah support kita deh. Dan korang jangan lupa untuk like, subscribe, komen pada Min Share and juga. Kat. Dan share juga. Share Min and Kat. Jangan lupa lah follow. Jangan tengok sahaja. Tekan. Jangan lupa untuk tekan loceng punya notification itu, okay? Bye korang. Min and Kat. Yes, Min and Kat. Bukan dia rap sikit. Min and Kat. Min and Kat. Min and Kat. Min and Kat.